Jap. Aduh, pening saya nak faham berita ni. Hampa tolong bagi saya faham Sat, boleh tak? Berita lapor, jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadzil ni, dia kata suntikan dana 1,100 juta ringgit wang rakyat kepada Sapura Energy ni bukan bail out. Tapi dia kata ni pelaburan strategik. Dan dalam masa yang sama, syarikat Sapura Energy ni pula, dia kata, wang rakyat sejumlah 1,100 juta ringgit ni akan digunakan untuk membayar hutang syarikat kepada lebih 2,000 vendor. Jadi yang mana satu ni, pelaburan kan bayar hutang. Yang rakyat faham, pelaburan ni adalah modal yang diberikan untuk memperoleh keuntungan. Tapi kalau bayar hutang ni bukan dia panggil bail out ke? Ataupun langkah menyelamatkan sesuatu syarikat yang bermasalah daripada sudut kewangan dia. Jadi saudara dan saudari, laporan tahunan Sapura Energy pada tahun 2022 menunjukkan syarikat ni kerugian 8,900 juta ringgit. Tahun 2023, 3,300 juta ringgit. Dan tahun 2024, dia rugi 3,200 juta ringgit. Persoalannya, bagaimana Kerajaan Madani ni boleh kata ni satu pelaburan yang strategik dan menguntungkan rakyat Malaysia? Sekiranya bab subsidi dekat rakyat ni, kerajaan kata, perlu kita jimat, perlu disasarkan agar golongan yang kaya-kaya ni tidak menerima manfaat. Tapi bila bab nak tolong bayar hutang ni, boleh pula. Jadi rakyat Malaysia macam mana? Hampa suka ke hampa marah dengan apa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ni dengan duit rakyat ni?